Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sarah Balkis dan juga Sharifah ingin membentangkan tentang sektor-sektor tenaga dan pengurusan sisa. Okey. Jadi kita nak tahu apa tu sektor tenaga. Sektor tenaga tu ialah satu penghasilan ataupun penggunaan tenaga untuk keperluan manusia. Sesuatu yang kita gunalah untuk buat seperti cari, seperti teknologi, lain fosil semua tu. So, okey. Teknologi hijau tu pula apa? Teknologi hijau ialah teknologi yang memesra alam, menjimatkan tenaga dan sumber-sumber jadi serta mengurangkan pencemaran. Teknologi hijau betul. Pasal apa kena-mengena teknologi hijau dan sektor tenaga? Apakah faktor munculnya teknologi hijau? Okey, dia punya tu. Next. Okey, dia muncul sebabkan isu sosio-saintifik. Apa tu isu sosio-saintifik? Okey, isu saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial. Masalah yang semua orang, masalah awam. Okey, apa yang isunya kan? Isunya adalah kadar pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan berlakunya peningkatan dalam segala keperluan. Lagi banyak manusia kat dunia, lagi banyak kita perlukan tenaga. Hal ini memberikan kesan secara langsung terhadap alam sekitar. Okay, next. Okey, apa isu sensitif? Isu sosial-saintifik dalam sektor tenaga. Okey, pertama, penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu, gas asli meningkat setiap tahun. Kita guna untuk itulah, untuk kereta semua tu. Lepas tu, disebabkan banyak sangat guna sektor tenaga, kesan dia akan kesan pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim, perubahan cuaca semua tu. Sebab itulah jadinya kemarau macam ni. Lepas tu, pembakaran sumber bahan api fosil juga menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang banyak yang menyebabkan pencemaran udara. Next. Okey, apa kesan-kesan isu ni? Kesan-kesan dia akan buat isu. Kesan ni akan membuatkan pencemaran udara seperti jarum, menjejaskan kesihatan. Lepas tu mengakibatkan hujan asid. Okey, lepas tu dia pencemaran udara ni boleh asap-asap pencemaran udara ni dia boleh mengakiskan lapisan bumi. Itu yang menyebabkan pemanasan global, permukaan air laut. Kalau pemanasan global, jadi permukaan air laut makin naik sebab air semakin cair. Lepas tu gelombang panas lebih ekstrim, cuaca makin tidak menentu. Kalau perubahan terlalu ekstrim, cuaca tak menentu. Kejap terlalu hujan lebat, kejap terlalu panas. Macam tu. Lepas tu penebangan hutan. Kalau penebangan hutan tidak kawal, dia akan menyebabkan banjir dan hakisan tanah. Sebab apa penebangan hutan ni kena dikawal? Sebab pokok ni dia macam menyerap air hujan supaya dia turun tu tak deras. Kalau kita potong, dia akan jadi deras, menyebabkan banjir. Kalau pelet dia okey, pasal kalau penebangan hutan juga akan membuatkan kehilangan habitat lah dan kepupusan haiwan, menyebabkan haiwan tak ada tempat tinggal. Hutan ni penting sebab hutan ni kira paru-paru bumi lah. Sebab pokok kan akan bagi oksigen dekat manusia. So buangan sisa ni pula kehidupan di laut semakin tercemar. Ikan-ikan kat laut akan makan semua bahan kimia tu masuk kepada ikan. Kita pun tangkap ikan, makan ikan, kita pun tercemar juga. Alfa ada 5 minit lah. Boleh bagi, tapi jangan drag sangat boleh. So next. Okay. Jadi untuk tak nak tercemar ni semua tu, kita gunakan sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Apa sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti panel solar, merupakan sumber tenaga baru yang berpotensi dibangunkan di Malaysia.
Malaysia dapat cahaya matahari cukup. Dengan adanya panel solar ni, kita tak perlu gunakan elektrik yang kita gunakan cahaya ni. So rumah kita akan gunakan cahaya yang kita serap ni. Lepas tu sumber tenaga air ni, turbin angin bukan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan sumber bahan api fosil. Itulah. So sumber tenaga geotermal, logik, memang menjadikan tenaga alternatif yang sesuai menggantikan penggunaan bahan fosil. Namun faktor yang sesuai menjadi kegemaran. Sumber tenaga hidro empangan merupakan sumber tenaga boleh baru yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia. Untuk menampakkan lagi macam mana solar ni berlaku, kat depan ni ada model. So model yang kami jayakan lah. So biasanya kalau orang rumah yang pakai solar ni, dekat atas punggung dia ada benda something warna biru macam ni. Ni lah solar dia. So bila solar ni connect dengan matahari, Serap dia solar ni akan serap cahaya matahari dan dalam rumah tu buka elektrik. Kat situ boleh menjimatkan lah tenaga elektrik. Bangun. Okay, next. Okay, so kita masuk sektor baru, pengurusan sisa dan air sisa. Next. Okay, apakah yang dimasukkan dengan sektor pengurusan sisa dan air sisa? Okay, seterusnya sektor pengurusan sisa dan air sisa. Apakah yang dimaksudkan dengan sektor pengurusan sisa dan air sisa? Maksudnya ialah sektor perkhidmatan yang bertanggungjawab mengurus, merawat dan lupuskan bahan buangan pekerjaan serta air buangan supaya tidak mencemarkan alam sekitar dan menjejaskan kesihatan. So dekat sini dia pengurusan sisa ni dia fokus untuk pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan pembahan, sisa pekerja dan juga kawasan pelupusan tempat. Ini pun sama juga. Isu sosial-saintifik, masalah terbuka yang merupakan 1 minit lagi ya. kontroversi kerana pertambahan penduduk yang besar menyebabkan berlakunya peningkatan dan sederhana keperluan hidup. Hal ini memberikan kesan secara langsung terhadap alam sekitar. Okey, ada beberapa contoh yang saya terangkan. Yang pertama, sisa pekerjaan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. So dekat sini kalau kita ni dulu. Sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik. Kalau kita tak uruskan benda ni dengan baik, kita macam makan, kita buang macam tu, kita tak bijak lah nak buang dia, nak kategorikan dia mana. Jadi alam sekitar akan tercemar dan juga dia boleh efek kepada kesihatan kita. Kesihatan kita terjejas lah. So kalau kita pandai adjust, bahagi-bahagikan, benda ni boleh jadi sebagai baja organik, sebagai baja. Kemudian pembahan sisa kimas serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut. Benda ni kalau kita tak cegah dia, laut dan sungai akan tercemar. Bila tercemar, dalam laut ni ada ikan-ikan, ada hidupan laut. So diorang akan mati dan tercemarlah laut sekitar. Teknologi hijau dalam menangani isu sosial-saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Cara nak mencegah dan pengurangan dia, kita digalakkan untuk mengurangkan penggunaan kertas, menyediakan makanan mengikut keperluan sahaja, pengasingan dan kitas mulut. Hak
kepentingan teknologi hijau. Penting teknologi hijau ni antaranya kita dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baru, mengatasi kemusnahan alam sekitar dan sumber asli, membantu mengawal pemanasan global dan juga mengurangkan pencemaran alam sekitar. Itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.